Angkat je panggilan tapi tiada suara orang bercakap. Inilah perangkap baru skamer untuk klon suara anda yang ramai tak tahu. Kalau anda pernah terima panggilan tapi tiada orang yang bercakap, tolong jangan pandang ringan. Ia mungkin bukan prank tapi satu bentuk penipuan moden yang banyak berlaku ketika ini yang dikenali sebagai silent call scam. Dan yang lebih membimbangkan, mereka hanya perlukan 3 saat suara anda untuk klon suara anda sepenuhnya guna AI. Dalam masa singkat, suara anda boleh digunakan untuk buat panggilan palsu pendaya keluarga atau akses akaun bank yang guna verifikasi suara. Kenapa skamer nak suara anda? Teknologi sekarang sangat canggih. Mereka boleh menghantar rakaman suara palsu kepada ibu ayah minta duit sebab kemalangan. Klon suara bos untuk suruh staf pindah duit syarikat, bypass sistem keselamatan bank juga guna voice authentication. Semua ini tanpa anda sedar sebab mereka guna suara anda sendiri. Ini pesanan bekas pegawai polis, pesara PDRM Tuan Rahmat Fitri yang berkongsi dalam satu video. Kalau nombor tak dikenali, call. Tunggu dulu. Kalau dia nak bercakap, dia akan cakap. Jangan terus sebut hello. Beliau dedahkan ramai tak tahu. AI sekarang boleh rakam dan manipulasi suara kita. Walau cuma dari satu panggilan ringkas. Aktifkan 2FA, Two Factor Authentication. Dalam semua akaun penting, gunakan app pengesan scam seperti Truecaller. Guna kod keselamatan khas safe word dengan keluarga jika berlaku kecemasan. Sekali lagi, diingatkan jangan biar suara anda digunakan untuk menipu orang lain. Teknologi scammer makin halus. Dulu guna SMS, lepas tu WhatsApp. Sekarang suara anda sendiri dah jadi senjata. Ingat ya, diam mereka bukan tanda selamat. Kadang-kadang, diam itulah perangkap sebenar. Cepat sebarkan info ini, selamatkan diri, keluarga dan rakan-rakan dari jadi mangsa silent call. Friends of MCMC demi keselamatan dunia cyber kita.